orang sekarang cari halal kan, that's why lah kena ada sijil halal. Fokus untuk diploma kita ada dua lah. Kita ada halal industri, kita ada Islamic finance. Okey, halal industri pula kita pecah dua. Satu halal industri plus dengan halal executive program ataupun kita panggil CEP. Yang kedua kita ada halal industri plus dengan CEP tadi, plus lagi dengan Profas ataupun orang kata tahfiz lah. Kita juga ada pelajar diploma Islamic finance plus dengan Akif. Dan kita juga ada sekali ni paling menarik sebab kita ada special group, kita panggil pelajar diploma Islamic Finance plus dengan Chartered Bankers Level 1. Okay, di mana mereka ini di bawah program Young Talent Development Program YTP MARA. Okay, so kita pun ada satu lagi program pra diploma yang dulu dikenali sebagai IEP. Okay, so kalau nak masuk, nak tahu lebih lanjut, boleh follow kita punya TikTok college juga. Tengok kita punya social media college lah, Facebook dan IG juga. Okay. Okay, untuk program lifelong learning, kita ada beberapa kursus yang ditawarkan di sini. So, contohnya seperti kursus asas kewangan Islam, kursus asas perakaunan menggunakan SQL, kursus bahasa Mandarin, kursus asas English for communication, kursus asas pemasaran digital, asas data analitik menggunakan Power BI, transaksi jual beli saham dan asas pengurusan harta. So, kat sini adalah sedikit syarat-syarat dia terbuka kepada semua komuniti setempat. Okay, and then tenaga pengajar dikendalikan oleh kepakaran tenaga pengajar yang ada di dalam Kolej Profesional MARA Bandar Melaka lah, untuk lecturer-lecturer lah yang mengajar. Dan pembelajarannya adalah secara bersemuka ataupun dalam talian. Okay, so sebab kita ni satu lagi program yang kita tawarkan adalah halal learning provider kan. Sebagai halal learning provider, khusus yang ditawarkan adalah halal manual and record administration, international community IHC, halal quality assurance, halal certification process, halal internal audit facilities. So untuk dapatkan CEP ni, so anda perlu mengikuti program ini. So banyaklah yang buat. Selain daripada tu, kita ada halal slaughtering, sijil halal slaughtering. Kita juga penyedia latihan makanan yang disahkan oleh KKM. Kiralah kalau anda usahawan kita ajak anda semua usahawan untuk dapatkan CEP ni supaya anda punya produk lebih terjamin. Dan orang sekarang cari halal kan, that's why lah kena ada sijil halal. Okay, semua jom masuk KPM Bandar Melaka.